Bila government tarik subsidi, dah mula komplain. Bila government tak bagi bantuan, dah mula komplain. Okay, ni dia nak share something lah. Di mana untuk kita nak ubah dari segi in terms of kehidupan, kita jangan sesekali berharap dekat government, dekat ibu bapa, dekat sesiapa pun. Sebabkan takkan ada sesiapa pun yang akan bantu diri kita kecuali diri kita. Faham tak? Sebab dia nampak ramai sangat, mostly dekat social media sekarang ni. Bila government tarik subsidi, dah mula komplain. Bila government tak bagi bantuan, dah mula komplain. Jangan berharap dekat siapa-siapa pun guys. Berharap dekat diri sendiri untuk keluar daripada masalah kewangan. Faham tak? Try explore dekat internet ni. Ada banyak cara macam mana kita nak buat income menggunakan telefon. Ada beribu cara guys. Ada beribu cara. Cuma korang je tak nak cari. Jangan bagi alasan lah dekat Daniel. Saya tak ada masa. Saya datang daripada keluarga yang susah. Saya kena jaga anak. Saya kena buat ni. Saya kena bla bla blu 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 blu. Alasan demi alasan demi alasan akan memblokkan pemikiran you guys untuk ubah ke arah kebaikan. Itu saja. Kalau korang bagi alasan, sampai bila-bila hidup kita ni tak akan ubah. That is the reality guys. Sama ada korang nak terima ataupun tak nak terima, orang yang berjaya ni dia bukan sentiasa memberi alasan, tetapi dia harungi apa jua cabaran untuk dia ubah kehidupan ke arah kebaikan. Itu sahaja. Change your mindset. Jangan berharap dekat sesiapa, tapi berharap dekat diri sendiri.